Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya Alang akan pasangkan regulator dekat bahagian sini. Kalau ikutkan ini adalah switch kipas. So yang ni yang Alang akan buka. So cara untuk buka yang ni adalah yang ni adalah dia punya skru dia. Okey, ini kita perlu ompel. Okey, dah nampak skru dia. Ini satu lagi. So yang ni kalau dia pecah pun memang untuk pecah lah ni. Ok, so dah nampak dekat sini dia punya skru. Buka skru tersebut. Ok, dia pegang sikit je, sangat sikit. Ok, so yang ni nak ke belakangkan dahulu. Ok, so yang ni yang Alang akan bagi tahu. Ok, first kali yang ni kita dah tahu. Yang ni adalah switch kipas. So first kali kita tengok yang mana ada lampu. Ok, yang ni adalah ada lampu. Ni longgar ni. So yang ni adalah dia jumper sini. Jumper ini nampak ni. Ni daripada sini. Main line ni, merah ni. Merah ni, lepas tu dia jumper ke sini. Lepas tu dia jumper ke bawah. So ini adalah live in. Kalau ikutkan ni kena ketat ni. Nampak longgar ni. Ok, yang ni Alang dah ketatkan. Ok. Alang tu Alang check sekali semua. Ok, tak apa ketat. So ini Alang kemaskan. Oh, ni pun tak ketat. Ini pun tak apa ketat Ok, semua dah ketat. Ok, so yang kuning ni adalah wire live yang akan pergi ke kipas. So Alang akan pasangkan regulator. Kalau tengok sini, atas ni bukan laluan main line untuk wire, sebab wire lalu kat sini. Sebab banyak wire kat sini. Ok, kalau nak pastikan kena buka yang ni, anda tengok dia ada laluan tak sini. Ok, so yang ni tak ada apa-apa laluan. So Alang akan pasangkan regulator Panasonic. So kalau ikutkan regulator, apa-apa regulator pun tak masalah untuk pasang dekat mana-mana kipas. Janji dia regulator. Ok, so ini Alang buka. Ok, dah buka. Ok, dah buka. So dia akan ada macam ni. First kali, pasal wire ni kita tak perlu nak risau. Sekejap lagi Alang tunjuk. So kita akan setting dahulu dekat sini. Regulator ni dekat sini. Ok. Ok, so sekarang ni Alang akan setting dulu regulator ni dekat sini Ok, biasanya yang ni Alang akan tinggikan sedikit je bagi ada space sikit ni. Ataupun nak rapat pun tak ada masalah. Ikut korang lah. Korang nak macam mana kan. So biasanya Alang akan ada tinggikan sikit, sedikit saja. Ok, so macam ni. Alang akan marking sikit sini. Di sini. Ok. Marking untuk ni je. Untuk sebab Alang nak buka ni nampak. Ok. Dah buka. Ok, sebab tadi ada point, ada marking sini nampak ni. Marking atas, marking kiri, marking kanan. Jadi seterusnya marking bahagian dalam. Ok ni. Ni dan juga ni. Ok, so seterusnya Alang menggunakan cordless drill dan juga vacuum untuk tadah dia punya abuk. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya dah ada lubang, masukkan wall plug. Wall plug ni saiz 6. Tadi yang drill pun saiz 6. Okay, nampak? Cantik. Seterusnya kita letakkan skru. Ok, so yang ni Alang dah timbang air. Memang nampak ok. Ok, nice. Dah ketat. Seterusnya yang ni part yang penting sebab berkenaan dengan wiring. So macam Alang beritahu yang kuning tadi adalah dia punya live out. So buka yang ni. Ok, buka. Ini tak ada power pun. Yang ada power kat sini. Alang tak bawa wire yang proper. So jadi Alang ambil wire daripada kapasitor ni. So Alang potong. Ok, so ambil wire ni. Hopefully dia sampai lah. Ok, tak apa. Kita try dulu. So yang ni Alang potong. Ok, yang ni pasang semula kat sini.
So yang ni Alang pasang, kejap lagi Alang akan explain lah dengan lebih detail. Okay, cun. Okey, jadi seterusnya yang wire yang dah tapping ini Alang masukkan dekat bahagian sini. Okey, so wire yang ni, so ini memang tak ada power kalau ikutkan sebab ni. So ini Alang akan kemaskan dulu, nampak ni, letak. Tak apa kemas ni. So kalau tak confident pakai layar. Kalau confident boleh proceed. Okey, ni adalah regulator Panasonic. So kalau tengok dekat sini, okey, ni ada L. So ini adalah nombor 5. So yang L ni yang ni. Yang ni. Okey, yang L ni adalah yang ni. So yang ni letakkan yang incoming. So yang merah ni incoming. So akan letak kat sini. Okay, ini Alang kemaskan dulu. Okey, so yang ni. Yang satu lagi tu yang nombor 5. Tu letak sebelah dia. Alhamdulillah dah complete. Okey, satu kesilapan yang Alang buat. Kalau ikutkan dia kena bahagian bawah ni, nampak tak ni? Alang kena tebuk bahagian bawah ni. So barulah kita boleh tutup dia. So yang tu kesilapan yang Alang buat. Okey, so yang ni Alang marking. Sebab Alang nak potong sekejap lagi. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, so yang ni nampak tak ni? Yang dalam marking ni. So boleh je potong. Okey, nampak ada ruang sikit. So ini pun lagi nak senang buka balik lah. Kita buka balik, lepas tu Alang setting semula. So itulah kesilapan yang Alang dah buat untuk kali ni. Tak perasan yang wire ni perlu masuk kat bawah. Okey, so sekarang ni Alang masukkan dulu sini. Okey, so sekarang ni Alang dah pasang dua wire. So lalu dekat bahagian bawah. So sebab apa lalu kat bahagian bawah? So untuk memudahkan kita nak tutup casing ni lah. Okey, seterusnya masuk balik yang ni dekat sini. Screwkan balik bagi dia kemas. Okey, kita ulang balik proses ni. Kalau ada timbang air, kita timbang air semula. Proses yang sama macam tadi. Okey, seterusnya yang tengah ni tadi kita masuk ke yang dengan merah. Dan satu lagi dekat dengan yang kuning. Okey, so kalau ikutkan ini dah complete dah ni. Okey, so sebelum Alang tutup ini, Alang test dulu. Okey, so memang slow dekat atas. Okey, berfungsi dengan baik. Okey, Alhamdulillah. So yang tu kejap lagi Alang tunjuk. Okey, Alang akan sharekan detail berkaitan dengan ni. Okey, so Alang akan bagi tahu balik. Okey, first kali Alang recap semula. Okey, so yang ni adalah switch kipas. So yang ni adalah live in. Yang merah ni, yang bawah ni. So live in. So yang ni, kalau ikutkan tadi dia warna kuning. So yang ni adalah live out. So yang kuning tadi yang pergi ke sini, nampak tak ni? So ada Alang ambil satu wire yang baru. So daripada sini Alang ambil satu wire yang baru. So pergi ke sini. So yang ni akan pergi ke L yang ni. So L yang ni. So seterusnya yang satu lagi yang warna coklat pergi ke sini. Lepas tu dia akan back ke coklat pergi ke equipment. Dia punya flow macam tu. Daripada sini in, out. Out pergi ke sini in. So ni in, keluar pergi ke out balik, pergi ke yellow, pergi ke out ke equipment. Okey. So yang tu dah settle. So yang ni Alang akan pasang balik skru dekat bahagian bawah ni. So yang ni boleh kemaskan. So Alang kemaskan ni dulu. Okey, so sekarang ni Alang dah pasang satu skru. Yang satu lagi dia tak boleh, sorry, dia tak boleh pasang sebab dia punya, nampak tak tu? Dia punya kaki telinga tu dah patah-patah. So yang sebelah ni nampak okey lagi. So tak apa, tak ada masalah. Okey, Alang on kan. Okey, ni nombor 5.
Okey, memang laju. Alhamdulillah. Soalan kosong dulu. Okey, sekarang ni kosong. Tak ada apa-apa bunyi macam berdengung, maksudnya tak ada respon lah. Maksudnya memang okey lah, kosong. Dia pun tak ada berpusing. Okey, ni satu. Okey, nombor dua. Ada laju sikit. Nombor tiga. Okey, nice. Nombor empat. Okey, dah lagi laju. Okey, lastly, nombor lima. Alhamdulillah, dah settle. So, itu saja perkongsian daripada Alang. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Alang Yafiq. Thank you.